Boleh bayangkan tak? Bila kau nak buat majlis kahwin dekat rumah kau, lepas tu pada hari yang sama, jiran sebelah rumah kau ada orang meninggal. Uish, cerita apa ni weh? Talaiwa Tambi Talaimayil, bergenre komedi tahun 2026. Filem Tamil ini mengisahkan jiwan orang penting atau politician sebuah kampung yang perlu menyelesaikan konflik yang sedang berlaku di kampung tersebut. Antara majlis perkahwinan bertemu dengan kematian jiran tuan rumah majlis kahwin tersebut. Korang rasa kan perang dunia kedua tu masing-masing tak nak kalah? Honestly aku ingat ending dia akan happy ending. Masing-masing gembira dan puas hati dengan apa yang diimpikan. Seorang nak majlis perkahwinan grand, seorang lagi nak ada upacara kematian ayah dia yang boleh kata grand lah. Masing-masing tak nak kalah nak waktu dan hari yang sama. Kau rasa memang haru biru weh. At first aku ingat si Jiwan, hero dalam filem ini bolehlah selesaikan krisis yang berlaku. Dia cubalah juga nak selesaikan. Tapi banyaklah part kelakar dan tak kering gusi tu. Asyik nak ketawa je. Cuma nak cakap filem ini adalah filem yang berbaloi untuk anda tengok dan sungguh menghiburkan. Despite of kau bolehlah belajar culture di India, terutama belah-belah Tamil Nadu. Tapi aku rasa culture di India lebih kurang sama, terutama part perayaan. Meriah weh. Overall aku sangat enjoy. Ending dia memang wow, berdekah babe. Rating aku bagi 8.5/10. So apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.